Suami bekerja berjam-jam lamanya dan dalam perjalanan perniagaan yang luar biasa panjang, bekerja keras tanpa henti. Dia pulang ke rumah dengan kejayaan kerana dia mendapat kenaikan pangkat yang terbesar dalam hidupnya dan dia serta isterinya tidak perlu lagi risau tentang hidup dari gaji ke gaji. Sebaliknya, dia mendapati isterinya curang dengan seorang lelaki yang memahami kepercayaan agamanya. Dia datang dalam talian cuba mendapatkan simpati daripada orang ramai. Dalam fikiran saya membayangkan lelaki itu sebahagia anjing apabila tuannya pulang ke rumah. Tidak dapat menahan kegembiraannya dan tidak sabar untuk menunjukkan kepada isterinya bahawa dia telah berusaha lebih daripada biasa untuk keluarganya. Dia telah menyumbang dan ia berbaloi. Saat dia melihat isterinya, dia terdiam sepenuhnya. Dia berjalan pergi dan tidak bercakap dengannya selama 10 hari berturut-turut. Hati saya hancur untuk lelaki itu. Untuk lebih banyak pengakuan curang dan kisah kecurangan yang benar, langgan saluran ini dan klik pada loceng pemberitahuan untuk mendapatkan kemas kini tentang muat naik baharu.